Pencipta lirik lagu nasional Malaysia ternyata orang Indonesia. Dia adalah Saiful Bahri, seorang komposer kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat yang memenangkan sayembara untuk penulisan ulang lagu Negeri Perak yang akan dijadikan sebagai lagu nasional dari negara Malaysia. Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Kita patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita. Bergaduh-bergaduh netizen Indonesia lah nak konoha tak. Kita saudara mara semua. Halo sahabat, sok hina Indonesia. Orang Malaysia bongkar jasa Indonesia yang Malaysia lupakan. Yuk kita lihat videonya. Tak payahlah bergaduh-bergaduh netizen Indonesia lah nak konoha tak. Kita saudara mara semua. Kita ni mangsa penceraian mak bapak kita sebenarnya. Dulu kita adik-beradik, tapi mak bapak kita bercerai. Yang menceraikan kita penjajah. Kita ni dulu sama, tapi kita dipisahkan 17 Mac tahun 1824. Belanda dan Inggeris tanda tangan perjanjian dipanggil Anglo-Dutch Treaty of 1824 ataupun Treaty of London. Tahun ni genap 200 tahun kita dipisahkan adik-beradik oleh penjajah. Jadi masa tu kita berpisah dengan beberapa saudara kita. Kesultanan Indragiri, Kesultanan Riau Lingga dipisahkan daripada tanah Melayu. Padahal tu dulu sama, cakap pun sama macam kita je. Siak Seri Indrapura dipisahkan kita 8 September 1870. Belanda dengan Inggeris lah dia bagi. Okey, ini satu untuk engkau, dua untuk aku. Dua untuk engkau, tiga untuk aku. Sebiji macam tu. Engkau ambil ni, aku ambil ni. Ni aku tak nak lah. Okey, kau ambil begitulah. Baik tu jangan bergaduh. Dan ada perkongsian menarik. Sedarkah kita lagu-lagu patriotik yang kita kenal hari ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh para seniman yang asal daripada Indonesia. Yang kita lagu-lagu patriotik kita kebanyakannya orang Indonesia buat. Nak bergaduh buat apa? Apa lagu orang Indonesia buat untuk kita yang kita hari ini bangga dengan lagu nyanyian Jamaluddin Alias? Apakah lagu dia? Inilah barisan kita. Itu orang Indonesia buat. Yang menulis lagu Inilah Barisan Kita ciptaan Allahyarham Saiful Bahri Ilyas. Dia orang asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama samaran dia Surya Buana. Orang yang sama hasilkan lirik lagu kebangsaan. Lagu negaraku, liriknya orang Indonesia buat. Sebab asalkan lagu Terang Bulan, lagu Perak lah, sejarah negaraku lah. Dia juga yang buat lagu Selangor, Mulia Mahmulia Selangor. Dia juga yang buat lagu Melaka Maju Jaya. Dia juga buat lagu apa lagi, Samudra Raya, Semboyan Angkatan Laut Kita. Itu Indonesia buat. Begitu juga lagu Berjaya, Malaysia kita sudah berjaya. Itu Indonesia buat. Aman, makmur, bahagia. Lagu-lagu ni semua dihasilkan masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 62 sampai 66. Tu tak campur penyanyi daripada Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu patriotik kita yang sangat terkenal banyak. Arwah Tan Sri Ahmad Marikan pernah buat lagu Tanah Pusaka. Siapa yang nyanyikan? Bing Selamat, penyanyi daripada tanah jauh Indonesia. Sungguh gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah Melaya. Di merata dunia harum semerbak namamu, oh Melaya. Tu Indonesia nyanyi. Baik tu kepada netizen, sudahlah kelahi. Awak tu mangsa perceraian mak bapak awak je. Sudahlah kelahi. Jom kita pergi makan ayam penyet lepas nikah. Pencipta lirik lagu nasional Malaysia ternyata orang Indonesia. Dia adalah Saiful Bahri, seorang komposer kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat yang memenangkan sayembara untuk penulisan ulang lagu Negeri Perak yang akan dijadikan sebagai lagu nasional dari negara Malaysia. Malaysia yang pada saat itu baru saja merdeka belum mempunyai lagu nasional nih, tapi ada satu negara bagian di Malaysia yaitu Negeri Perak yang sudah punya lagu nasional. Maka lagu nasional dari Negeri Perak pun dipilih sebagai dasar dari lagu nasional negara Malaysia nantinya. Lagu nasional Negeri Perak berjudul Allah Lanjutkan Usia Sultan. Lagu ini secara nada dan melodi merupakan adaptasi dari lagu Prancis berjudul La Rosalie, ciptaan dari Pierre Jean de Béranger. Itu dia.
Jadi lagu nasional negara Malaysia yang berjudul Negaraku secara nada dan melodi merupakan adaptasi dari La Rosalie, dan untuk liriknya sendiri merupakan ciptaan dari Bapak Saiful Bahri. Selain ikut andil dalam penciptaan lagu nasional negara Malaysia, Bapak Saiful Bahri juga menciptakan lagu untuk Mars Militer Malaysia yang berjudul Prajurit Tanah Air. Di Indonesia sendiri, Bapak Saiful Oke sahabat, seorang ustadz dari Malaysia ini menyampaikan fakta yang mengejutkan kepada para jamaahnya. Ia mengatakan bahwa banyak lagu patriot Malaysia ternyata diciptakan oleh orang Indonesia. Dengan penuh ketegasan, beliau menjelaskan bahwa sejarah tak bisa dipungkiri. Sebab di masa itu seniman Indonesia yang berkarya untuk Malaysia. Lagu-lagu yang kini menjadi kebanggaan nasional Mari Malaysia ini sejatinya lahir dari tangan kreatif anak bangsa Indonesia. Ia pun meminta jangan bergaduh kepada jamaahnya tentang Indonesia ini. Kepulauan Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera. Orang Melayu, Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak, Raja Aceh tu orang Pahang, Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lanang, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh. Dan begitulah kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik. Kerana penjajah pada tahun 1824 dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia, dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dia lari ke Sarawak, dia lari ke Brunei, dia lari ke Sulu. Semua ini melibatkan putera-putera raja daripada Sriwijaya lari, dan sebahagiannya lari ke sini. Dengan nama pelbagai lah. Ada orang masih berdebat lagi, tapi yang kita tahu secara umum Parameswara. Kemudian ada yang masuk Islam, dan kemudian tersebarlah Islam, jadilah kerajaan Melaka. Dia bukan Melaka bermula di situ. Kita ni nampak Melaka saja kerana dah buku sekolah kita sebut Melaka, kerana dia dah jadi entiti berlainan. Tahun 1824 British dan Belanda buat perjanjian kerana di sana mereka sedang berperang. Zaman Napoleon Bonaparte, mereka berperang dengan Napoleon Bonaparte. Mereka nak kerjasama lawan Napoleon ini, mereka tak boleh bercerai atau berpisah ataupun bermusuh di sini. Mereka buat perjanjian. Kawasan di Sumatera diberi kepada Belanda, kawasan di Semenanjung dapat pada British. Di situlah kita terpisah. Dahulunya entiti Sumatera dengan Semenanjung ni dia satu. Kita ni sebenarnya kalau Kelantan ni macam Kubang Kerian lah. Semenanjung ni Kubang Kerian je. Yang ada di sana Sumatera, itulah ibu kotanya, Kota Baru atau Kuala Lumpur dengan mana? Dengan Bangi lah contohnya, jauh perbezaannya. Yang asalnya punca kepada tamadun, asas kepada kewujudan kita ialah di Sumatera. Kita kena faham itu. Kita patut berterima kasih kepada rakyat Indonesia sebabnya ada dalam kalangan mereka yang memberi sumbangan kepada negara kita. Contohnya, lagu Negaraku, lagu rasmi kebangsaan negara kita, dicipta oleh Saiful Bahri yang merupakan rakyat Indonesia. Selain daripada itu, beliau juga mencipta lagu untuk negeri Selangor dan juga negeri Melaka. Ditambah pula lagu seperti Muhibah, Muhibah, Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur
bahagia. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Ya, lagu-lagu yang saya nyanyikan tadi dicipta oleh saudara Saiful Bahri. Apa-apa pun kita semua serumpun, jangan gaduh-gaduh. Gemah boh. Orang Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjol. Oke, gini sahabat. Ustadz itu mengingatkan jamaahnya agar tidak lupa menghargai jasa Indonesia serta menjadikan hal ini sebagai pelajaran dan untuk tetap rendah hati dan menghormati sesama bangsa Indonesia dan Malaysia agar negara ini tetap menjadi teladan bagi negara-negara lain.